Dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang teragung ada buat bantuan kepada sekolah atau apa. Jadi adalah rakyat ni ucap terima kasih lah pada tuanku bagi kita bantuan, lebih kurang macam itulah. Jadi tuanku kata bukan saya bagi, yang atas bagi. Maksudnya sebenarnya hakikatnya Allah yang bagi. Yang teragung tu sebab dia, zahirnya yang teragung lah bagi. Hakikat ya Allah yang bagi. Allah yang bagi kemampuan kepada yang teragung untuk bagi gerak hati bagi dia untuk bagi. Jadi betul lah yang Sultan Johor yang teragung cakap, atas yang bagi. Jadi dapat pada golongan ni dia pun seronok. Dia kata tengok. Nah, nak kata apa? Dia teragung pun kata Allah di atas. Geng-geng Asy'ariyah Maturidiyah nak kata apa? Nah, semata-mata mengatakan yang di atas. Itu dalam Quran bukan ada. Makna itu bukan menempatkan Allah. Itu kepentingan faham. Setahu saya Johor, tentulah termasuk ketua agamanya, memang declare akidah mereka Asy'ariyah Maturidiyah. Macam mana kamu ambil kalam orang, kamu pusing dengan makna yang kamu nak? Ini memfitnah. Kerana akidah menempatkan Allah itu di sisi kita akidah yang sesat. Jadi kamu seolah-olah memfitnah yang beragung berakidah dengan akidah yang sesat. Kamu nak pegang, kamu peganglah, kamu pertahankanlah. Jangan kamu putar belik cakap orang lain. Kita pun cakap benda-benda macam itu. Kita biasa kata, sabarlah, kita dah buat terbaik. Kan semuanya di tangan Allah. Apa kamu nak seronok? Wah, hang pun kata Allah ada tangan. Nah, bila kita sebut tangan Allah, kita tidak maksudkan satu anggota badan seperti yang kamu nak katakan. Istilah tangan Allah di sisi kita mana dalam kuasa Allah. Tak ada masalah. Istilah atas, bahkan tunjuk. Kan macam tu kadang-kadang kan. Jadi kalah ni macam mana ni? Macam tu kadang-kadang isyarat dia. Maknanya kuasa Allah berkata. Oh, kamu pun kata Allah atas langit. Itu tafsiran awak. Kalau nak tafsir ayat Quran pun awak boleh tafsir macam itu kan. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dah lama awak tafsir kata Tuhan bertempat atas. Jadi jangan diputar belik. Ada ni page-page yang fake, tak guna nama sebenar, dia berani buat benda-benda yang mencelarukan macam ini. Bila kita komplain, dia tak ngaku. Dia kata zaman Nabi pun hamba perempuan cakap fis sama. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bertanya, Aina Allah? Terjemahannya di mana Allah? Lalu hamba perempuan itu menjawab, fis sama. Terjemahannya di langit. Lalu Nabi SAW menyuruh pada tuan dia, A'tiqha, merdekakan dia, fa'innaha mu'minah. Dia ni hamba perempuan yang beriman. Tengok huraian para ulama. Pertama tentang status hadis, ada ulama mengatakan muttarib. Kerana isi kandungannya itu bercanggah dengan hadis-hadis sahih yang lain. Hadis itu sahih, tapi ada kegoncangan dari segi isi dia. Jadi tak boleh jadikan dalil dalam bab akidah. Kerana dalil akidah dia mesti yakin. Ala fardis sihah kata para ulama, kalau pun memang hadis itu sahih begitulah yang berlaku, maka perkataan Nabi SAW kata Imam Nawawi, Aina Allah as-su'al anil makana walaysa anil makan. Nabi SAW bertanya tentang ketinggian darajah, bukan bertanya tentang tempat. Jadi dia nak tafsir ikut selera dia, tidak ikut kepada tafsiran para alim ulama.